Dalam semua gelombang yang Iran kirim, rasanya semalam itulah yang paling menyengat. Selalunya kita dengar misil-misil ditepis, tapi misil ni pada 12 tengah hari 19 Jun waktu Malaysia, Tel Aviv dan Jerusalem kedengaran bunyi letupan kat langit, and then confirm right then and there ada 4 direct hit macam korang boleh tengok dalam video ni. First kita tengok ni kat Holon, direct hit kat sebuah bangunan, bukan setakat pecah kaca pecah gelas, sudi baca harap balas. Bangunan tu sendiri runtuh. Kita move ke Beersheba. Kat sini ada sebuah hospital bernama Soroka, runtuh bumbungnya, tapi itulah kenapa target hospital kan? Ini bukan fasiliti ketenteraan. Well, sasaran sebenar Iran adalah sebuah fasiliti digital ketenteraan yang dibina berhampiran dengan hospital tu. Hentaman misil menyebabkan shockwave yang gegarkan seluruh kawasan, termasuklah Soroka Hospital. So, swing kat Tel Aviv di mana sebuah bangunan rosak teruk. Bangunan ni adalah bangunan saham mereka. In total, seramai 200 orang tercedera hasil gelombang 30 misil ni. Dan waktu-waktu terkemudian dalam tempoh 24 jam tu ada je gelombang-gelombang susulan. Gelombang kedua tu adalah hujan 15 misil yang ditepis, tapi serpihannya tu jatuh terkena sebuah kereta. Rasanya news tu kata kereta tu terbakar. Malah pada jam 1 pagi 20 Jun waktu Malaysia masih lagi ada gelombang misil. So, siri serangan ni buat Israel betul-betul panas lah. Jarang tengok mereka berasap. No pun intended lah. Tapi bila mereka berasap, kita tahu it hurts. Israel ugut nak balas dendam sebab Iran serang orang awam. Mereka kata mereka nak hentam Ali Khamenei terus. So, pendekatan asymmetric warfare yang Iran guna sebagai doktrin perang tu taklah total loss seperti yang diomongkan. Cuma Israel masih lagi sedang bedil mereka kat Tehran tu. Ini beberapa kepingan gambar keadaan kat pejabat media yang dibedil Israel demikian hari. Dah kenapa media IRIB dibedil? Sebab IRIB lantang mengecam mereka. So it was personal. Tak ada strategic gain langsung. Untuk mudahkan bicara, mereka koyak dengan IRIB. Sementara tu Israel bedil Arak Nuclear Complex, iaitu stesen jana kuasa heavy water yang Iran cuba bina sejak tahun 1980-an. Tahun 2013 baru betul-betul start operasi. Tapi tahun 2015, Iran in good faith bersetuju dengan Amerika, China dan Rusia and the rest dan sign perjanjian nuklear JCPOA. So, segala pasal JCPOA tu korang boleh baca kat dalam buku Amerika Penguasa Dunia Baharu yang saya dah letak kat bawah ni lah. JCPOA ni adalah satu perjanjian yang penting untuk difahami kalau kita nak faham konflik ini. Untuk mudahkan cerita, itu adalah perjanjian nuklear. Iran setuju stop dia punya uranium enrichment program dengan syarat Amerika longgarkan sanction sekatan ekonomi. Itulah mudah kata kerangka JCPOA. Nak menepati JCPOA ni, Iran keluarkan reaktor core nuklear daripada Arak Nuclear Complex tu dan tuang konkrit kat dalam nak shutdown stesen tu. Dah buat gini, Amerika pula memungkiri janji Donald Trump tarik Amerika keluar dan kembalikan sekatan ekonomi, menggerakkan dasar maximum pressure dia tu. Maka kompleks nuklear ni dibiar gitu je lah. Sampailah semalam Israel pergi bedil atas helah kononnya Iran boleh produce plutonium untuk masukkan dalam bom atom mereka. Semua ni duk jadi ketika Amerika dah gerakkan aset ketenteraan mereka dari serata Timur Tengah. Tengok je kat Al-Udaid Air Base di Doha, Qatar. Semua aset Amerika dah pun keluar. Pesawat pengangkut, jet pejuang dan drone dah meninggalkan Air Base yang terdedah pada risiko serangan balasan Iran in case kalau Amerika hentam. Kat Bahrain tu pula ada pangkalan laut milik 5th Fleet. Destroyer dan battleship semuanya dah pun beredar atas alasan yang sama. Dan White House dah pun kemukakan yang Trump akan buat keputusan dalam masa 14 hari, bukan 14 hari akan datang baru datang keputusan. Within 2 minggu adalah space yang Iran ada untuk engage diplomatically. Bagi Amerika, kalau Iran gagal within 2 minggu tu, mereka mungkin akan masuk lah. Kita barangkali akan tengok kemasukan Amerika dalam perang tanpa provokasi ni. Sebab Bloomberg misalnya dah pun korek info bahawa pentadbiran Trump sedang bersiap siaga sekarang. Ketua-ketua umum agensi-agensi berkaitan dengan perang dah pun terima arahan. Apakah Iran boleh survive perang ni? Of course boleh. Cuma nyawa orang ramai tu yang penting. Amerika masuk kat Iran, at least 200,000 insan marahin terkorban dengan kejam, violent death. Itu underreporting yang punya statistik tu tak lengkap. Maka risiko ni adalah sekatan terhadap Selat Hormuz. Apa jadi kalau Selat Hormuz ditutup? Dari segi saiz, selat ni sangatlah kecil, dalam lingkungan 90 km gitu je. Tapi dengan 90 km itulah selat ni pegang leher dunia kerana kawasan pasaran minyak serta gas asli. Kalau ikut corakan kasar, sebanyak 20 ke 24% minyak mentah dunia lalu dekat Selat Hormuz. Jadi kalau Iran tutup Selat Hormuz, tempias geoekonominya tu sangatlah besar. Pertama sekali, Iran tu mampu ke buat begitu? Maksud saya, Iran ada ke kuasa ketenteraan laut nak maintain kapal perang kat situ selama berminggu-minggu? That's the thing.
Mereka tak perlu letak kapal perang pun. Apa jadi agaknya kalau Iran tabur periuk api laut? Sea Mines kat Serata Selat Hormuz. Kapal dagang mana berani lalu merisikokan letupan, lebih-lebih lagi bila bawa bahan super flammable macam minyak mentah. Baru ni je ada tanker terbakar sebab terlanggar. Benda ni bukan benda baru sebab Iran pernah je tabur 150 periuk api kat Selat Hormuz ketika berperang dengan Iraq. Salah satu periuk api tu hampir menghancurkan kapal perang USS Samuel B. Roberts. Nah, sebelum korang salah faham, yang tanker terbakar tu tak ada kena-mengena dengan Iran ya. Dia orang report tanker tu terlanggar. Back to the story, sini korang dah faham, Iran berkemampuan je nak tutup Selat Hormuz guna je Sea Mines, dan bila ditutup, harga minyak mentah akan melambung, cetuskan rantaian yang renjatkan ekonomi global. Penggiat industri minyak misalnya boleh main spekulasi untuk naikkan harga setinggi mungkin, dan memandangkan majoriti minyak kat sini, Selat Hormuz pergi ke pasaran Asia, kita rakyat Malaysia takkan terkecuali kerana China tentu sekali terjejas. China tu pula adalah rakan dagang utama Malaysia. Kalau minyak tak sampai kat dia orang, dua benda akan berlaku. Kos mereka akan naik. Kos mereka naik, rakyat mereka akan berjimat cermat. Rakyat mereka berjimat cermat, ekonomi dunia akan slow. Dan mereka kurangkan import nanti. Produk-produk daripada luar negara mereka akan kurangkan import. Macam Malaysia misalnya, confirm ada tempias kat situ. Itu belum kira kos import jadi mahal kerana harga shipping tu naik. Meskipun ayam kita diternak kat sini, kena ambil kira faktor-faktor lain macam dedak misalnya. Ini sekadar contoh ya, nak bayangkan kesan yang begitu besar. Katakanlah dedak ayam tu dedak import, semestinya harga ayam kita kat pasar tu akan naik. Producer cost naik, consumer cost naik. Tak stok kat peternak je. Nelayan pun sama, bergantung pada minyak untuk tangkap ikan. Harga minyak naik, mereka pun akan terjejas, yang akan jejaskan kita. Kerajaan kalau bagi subsidi pada mereka sekalipun, subsidi tu diberikan melalui hasil negara. Dan apabila inflasi melanda dunia, Federal Reserve di Amerika dengan pasti akan bertindak menaikkan Federal Fund Rate. Benda ni akan mahalkan borrowing cost yang akan bagi tempias terhadap kematawangan dunia. Of course, tindakan tutup Selat Hormuz ni akan sakitkan Iran juga. Macam mana mereka nak ekspor ke China kan? Sudah pasti akan mengundang amarah dunia Arab juga. Apa-apa pun, Iran sedang fight untuk survival, dan perang ini sememangnya suatu perang tanpa provokasi yang menyusahkan orang ramai. Macam biasa, jemput subscribe untuk video lain dan juga update susulan.